One of the latest release dalam collection aku, Oak Clock daripada Ahmad Al-Maghribi. Aku dah pernah ada brulee dan aku suka sangat dengan brulee, tetapi yang ini aku dah try. Korang tengok ni, packaging dia sama macam brulee. Nak keluarkan botol, korang tarik saja ni benang pula. Aku tak tahu nak panggil apa ni. Dan botol dia macam ni, putih bersih. Ada krim-krim sikit lah botol dia ni. Dari segi bauan, yang ini bau macam Ultramil. Tetapi kan, bila aku tengok kotak dia, dia tulis extract di parfum. Bermaksud oil concentration yang ini paling-paling pekat sekali. Lagi pekat berbanding 9pm, Lion, Ram Silver dan mana-mana lain lah yang due kepada Ultramil. Ini notes dia, kat situ dia tulis Apple tau. Maksudnya yang ini dia lebih sama dengan 9pm. Tetapi dekat baju, dekat kulit aku, bila aku test, dia punya projection dia sangat-sangat kuat. Projection dia masa aku test hari tu 4 ke 5 jam tu memang kuat, memang loud habis. Confirm orang akan notice bauan tu. Aku rasa mungkin disebabkan dia punya oil concentration dia pekat. Untuk notes Vanilla CO2 tu, vanilla tu dia lebih realistik. Dia tak sweet sangat. Dia tak terlalu creamy, dia tak sweet. Dia just nice sahaja dan ada touch of woody dekat Vanilla CO2. Kesimpulannya kan, performance ni bagi aku beast mode. Untuk korang yang suka bauan ni macam Ultramil, nak try bauan yang lain untuk View Arab, ini dia.